Alright guys, hari ini Alisha nak kutip cili. Alah sah, cili. Tunjuk ke atas. Ada cili guys, okay. Okay, tengok cili. Daripada tak dimakan, kita kutip cili hari ini guys. Okey. Terung pun ada guys. Duduk aku situ jaga nanti kado jaga. Okey guys, assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okey, pagi ni aku nak mancing microfishing di sungai kecil di bawah sana tu guys. So aku nak prepare dulu sama dengan ipar aku. Kita nak prepare pancing dulu guys. Okey, kita guna mata kecil, guna pelampung. Hari ni kita guna cacing ya. Kita main pelampung, bottom pelampung. Okey, kita nak ikat mata pancing dulu guys. Lepas ni kita nak pergi ke bawah sana tu. Okey, sekarang berada di bukit rumah kebun guys. Okey. Okey guys. Sebelum kita nak turun mancing, kita kena sarapan dulu guys, supaya kita ada tenaga nak mancing nanti. Okey, walaupun kita main microfishing, tapi wajib kena ada tenaga. Sebab kita nak pergi ke bawah bukit sana tu. Sungai kecil lah, bukan sungai besar Kita makan mie dulu guys. Maggi soup. Okey. Kalau nak lebih tenaga lagi ni, ada pisang ni. Ada pisang lagi ni guys. Boleh. Okey. Kita sarapan dulu, lepas ni kita nak pergi ke bawah tu. Guys, kita sarapan dulu. Sebab aku nak pergi mancing ikan bawah tu. Ikan kecil-kecil guys. Kita nak feeling mancing. Okay, nak makan pisang. Ada pisang guys. Ada pisang lagi. Okay. Okay guys, pedaknya si jelu tadi. Jelu pedaknya. Enggak. Okay, jalan kita guys menuruni bukit sini. Masih lagi ke bawah tu, masih jauh lagi. Mungkin ada jumpa sesuatu kat bawah tu. Okay, kita jumpa ni depan bukit ni. Orang Iban sini panggil kemebay. Tengah mengawan ni guys. Tengah mengawan. Kat atas pokok batang yang rebah ni. Okay, alright guys. Aku cuba gunakan umpan SP kecil ni dulu. Kita nak test dulu ada ke tidak. Kita cuba dulu guys. Hey guys. Alright guys, manjan sudah strike. Ikan ini guys. Alright. Okay, jan. Alright guys, tadi aku guna SP tapi terlampau besar. Sebab ikan tu kecil. So kita main bottom guna umpan cacing. Alright guys, strike guys. Tengok guys, strike guys. Wih, best juga guys. Walaupun kecil. Wih. Tuh, manjan strike guys. Cahaya bang. Steady. Ada juga yang besar. Wah, lecut.
Masih banyak yang kecil-kecil. Woi, dapat lagi. Dapat lagi guys, manjat dapat lagi. Walaupun kecil. Tapi strike guys. Lagi guys. Oh. Ini dia guys. Strike lagi guys. Tak tahu ikan apa ni guys. Kita mancing saja menggunakan umpan cacing. Oh, kecil guys. Alright guys, kita pindah spot sekejap. Kita cari sungai yang kecil tapi dalam sedikit. Tadi tu ikan sudah tulas. Kita nak cari lagi lubuk-lubuk. Ni rasanya boleh lah. Kita nak try sekejap. Nampak macam dalam sikit. Ni berbelit pula guys. Sudah. Cuba dulu. Bismillah. Sempit pula tempat. Allah. Sangkut-sangkut pula guys. Sempit. Allah sangkut pula kat daun tu. Astagfirullahaladzim. Aku dah strike guys. Aku belum strike lagi guys. Ikan banyak bawah tu guys, tapi kecil-kecil. Mata pancing dah kecil tapi tak strike juga. Kamu lah. Alright, akhirnya dapat juga aku strike. Kecil-kecil cili api tapi susah nak dapat. Okay, kita lanjutkan guys. Seronok ni guys, main ni. Langkah-langkah. Banyak ni. Banyak bawah ni guys. Campak aja mana-mana. Lagi. Dapat besar lagi guys. Mantap. Besar lagi ke bawah tu. Ni kecil ni. Kat sini juga yang besar. Kat sini juga guys. Bawah tu. Betul lah guys. Bawah tu guys. Ini dia spotnya guys. Allah. Betul. Allah. Guys, kita dah pindah spot baru guys. Lubuk baru. Allah betul. Allah sangkut pula. Allah betul. Ini guys. Yang kecil-kecil tu banyak juga kacau.
Oh, good. Strike. Strike lagi guys. Oke. Strike lagi. Kita main ikan kecil-kecilan. Strike guys. Okay, mandan dari strike. So, kita pun nak cuba guys. Okay, kita pun nak cuba juga guys. Alright, okay, jom try. Oh, banyak barunya ni. Banyak kali. Nah lah. Mesti tradisional lah. Oh, strike guys, strike. Tapi aku kalah guys dengan teknik memancing bataridan. Okey, nampak guys. Alright. So ipar aku dia guna bataridan. Mantap lagi guys. Guna bataridan. Strike saja guys. Dia saja strike tu. Yes. Dapat yang sedikit besar guys. Okey. Allah, tak nampak muka aku. Ni. Yang ada sedikit besar saiz ni guys. Okey. Dapat sedikit besar saiz dia guys. Banyak bawah tu guys. Cuma yang kecil-kecil tu banyak kacau. Okey. Kita start balik. What is this? Woi, ikan lain. Guys, so aku dapat macam anak macam anak apa tu? Arowana. Jap. Okey. Macam arowana guys. Oh, jatuh. Plastik. Nama dia plastik guys. Arowana. Cantik. Oh. Kau dia. Plastik nama dia guys. Teruskan lagi. Yang besar. Saya dapat yang besar. Ini lagi besar sikit saiz dia. Okey. Ini besar sedikit saiz guys. Okey. Ini dapat besar sedikit. Oh yeah, mantap. Kita try dulu guys. Oh, banyak guys. Ini baru tu. Hujan dah kah? Angin. Berat. Hujan kan ni.
Hujan dah. Guys, sudah hujan. Sekarang tengah hujan guys, tengah hujan. Sekarang tengah hujan. Oh. Sekarang hujan guys. Hujan pula. Guys, hujan-hujan. Alright, Allah tip. Strike lagi. Oh, hujan. Hujan guys, licin. Okay, kita strike. Okay. Licin guys, hujan. Allah, shit. Alright, strike. Okay, strike lagi guys. Strike. Okay. Kita simpan sini dulu. Letak situ dulu. Okay. Ikut. Alright, strike lagi. Oke, strike lagi guys. Kita simpan dulu situ. Alright guys. Ini ada size sedikit guys. Boleh tahan size dia. Hari masih hujan. Hari masih hujan guys. Coba lagi. Itu guys. Ke sebelah ni. Oh, sangkut. Oh, very good. Kena pula dia. Itu guys.
Alright guys, ini hasil tadi guys. Hasil kita tadi guys. Okay, kita nak cari siput dulu, siput sungai. Okay, cepat koyong. Berapa lu bubu? Buat. Cari koyong guys. Tuh. Koyong. Campur-campur hitam je. Tidak ni. Tekap ke laut sampai. Kau red laut. Kita cari kuyung yang besar. Dalam daun ada isi besar kuyung, ada isi ya itu kuyung. Udah kayu tu. Ada. Seperti mencari lelabi guys. Kuyung tu bintu terisi. Alright guys, sampai sini aja kita mancing guys. Sebab cuaca hujan lagi 2 kali dah guys. So kita sebalik dah. Kita sekarang dah naiki bukit. Hujan lebat. Boleh tengok hujan lebat guys. So kita balik ya. Tak dapat nak cari siput pun tak dapat. Okay guys, nanti kita mancing di lain hari lagi. Okay, Assalamualaikum. Thank you sudah view video ini. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like, subscribe guys. Alright, goodbye. Alright guys. Okay, ini ikan tadi kita goreng guys. Kita goreng garing.